Betul bila kita bicara mengenai saya ke agama bangsa tanah air, tuan-tuan kena ada satu mindset, kena ambil balik tanah kita. Tanah mak bapak jangan jual. Kalau nak jual, beli yang lain. Jual 1 ekar, beli lain 1 ekar. Kita jangan hilang tanah macam mana Palestin. Palestin tu, tuan-tuan sekalian, antara awalnya dia menjual tanah. Dia sendiri jual tanah kepada Bani Israel, pada orang Yahudi. Bila orang Yahudi get majority, baru dia rampas secara betul-betul. Kita jangan macam tu. Kita cakap, oh kita ni tanah kita lah, kita pertahankan berdua. Tanah apa? Kan? Masalah kita, bapak punya tanah jual, kalau beli tanah lain okey. Bapak punya tanah jual, pergi berjalan ke Jepun tak okey. Pergi berjalan ke England tak okey. Jual tanah buat bisnes, beli tanah lain pula okey. Bukan beli tanah enjoy, bukan. My setting enjoy. Oi, dapat duit enjoy. Salah kata tuan-tuan sekalian. Satu orang tu dia kata, Ustaz, waktu mak ayah saya nak menyekolahkan kami, dia terpaksa jual tanah dia 1 ekar. Kan? Ketika kami dah berjaya sekolah, Ustaz, kami beli balik 2 ekar hadiah pada mak. Cok, bagus ni anak-anak yang ada cari pemikiran kan. Tanah tu mak jual, ayah jual untuk sekolahkan kita. Bukan dia tak sayang, tapi dia nak anak dia berjaya. Dah berjaya, belilah balik bagi adik pada mak. Ni dah berjaya sendiri, tak ingat mak, tak ingat bapak dan sebagainya. Tolong sama-sama kempengan untuk pembelian tanah balik. Dan jangan jual. Jual pada orang Islam balik okey. Kita kumpul balik. Boleh. Negara, macam sebuah negara adalah berkaitan real estate, berkaitan negara. Kenapa negara dulu menjajah negara lain? Sebab tanah, tuan-tuan. Sebab Belanda tu dia ada tanah di luar Belanda, di luar laut, seberang laut. Indonesia dulu sekarang dipanggil tanah jajahan Belanda di seberang laut. Ambil semua kekayaan dan sebagainya.